terbaru dan sekarang ni akan masuk dalam MKI, kemudian di Madih Raja-Raja, mengenai daging culture. Tengok, bermula di Israel, culture meat dalam bahasa Inggeris. Ni daging culture. Kalau orang kampung kita ni dekat Kuala Berang ni dia panggil daging makmal. Daging makmal. Daging makmal ni dipakai sel. Tak ada semeleh-meleh ni. Sekarang ni dia buat lembu, kambing, ayam. Di Singapura dah ada dah. Tu Mufti Johor duk risau sebab orang Johor masuk ke Singapura takut termakan. Orang Singapura pun tak makan lagi sebab daging tu dibuat daripada sel. Ambil sel binatang, hidup atau mati, kemudian dia hidupkan dekat makmal. Makmal lahirkan daging yang sama macam daging yang ada, 99%. Rasa sama. Israel habis $5 bilion bang, nak hasilkan daging. Sekarang 3 daging. Dan sekarang ni dimaklumkan di Bangkok sedang menghasilkan daging khinzir makmal. So daging khinzir makmal, dia bukan daripada khinzir, tapi sel tu, sel sikit je dia ambil, dia recombinant, dalam bahasa sains dia recombinant, dia ubah, dah jadi daging dah. So boleh makan ke daging tu? Allahumma salli Muhammad. Jadi nak katanya teknologi itu hari ni dah ke depan. Ni sekarang ni tengah viral sekarang ni di Belgium, saintis berjaya menghasilkan darah khinzir. Darah khinzir, dia ambil darah khinzir, dia takung darah khinzir, dia buat teknologi baru, jadi minuman yang menambah kalsium dalam badan. Pula dah. Tuan-tuan, besar tanggungjawab pemimpin, besar tanggungjawab ulama-ulama sebagai contoh Mufti Sahibus Samahah, Datuk Dr. Sobri, pakar dalam muamalat dalam ekonomi Islam di UKM dulu. Sekarang ni tuan-tuan, berhadapan dengan macam-macam ni. Tuan-tuan, sampai peringkat musuh Islam sedang cari jalan nak bagi orang Islam ini buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.